Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin al hikmah waftah alaina min ladunna ilma kama fatahna bi sayyidin nabi bihaqqi taha abil kaunaini wa jaddal hasanaini abil batu wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sambung lagi bacaan kitab Faridatul Faraidi fi ilmi al-aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani. Pada katanya, dan hanya sungguhnya tiada wajib diketahuikan atas jalan tafsili jua. Dan hanya sungguhnya tiada wajib diketahuikan segala sifat-sifat Allah Ta'ala yang ijmal, yang tak dapat kita nak bilang dengan jari jemari kita. Itu tak wajib diketahui atas jalan tafsili, atas jalan satu persatu. Tak wajib dibilang sifat-sifat Allah Ta'ala yang ini kita telah bahas pada iman ijmali. Iman secara borong wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan yang melayakkan diri dia disembah. Berapa banyak sifat kesempurnaan yang ada di zat Allah, hanya Allah Ta'ala tahu. Kerana Nabi SAW Allah Ta'ala firman dalam Quran, ma qadarullaha haqqa qadrih. Tidak akan dapat mengenal makhluk ni akan Allah Ta'ala akan sebagai kenal sungguh tak dapat. Maka hanya Allah Ta'ala yang mengetahui berapa banyakkah sifat-sifat kesempurnaan yang ada di zat dia. Tetapi apa yang telah dia sebut dalam Quran, itulah yang wajib kita imani. Maka Quran tu besarlah. Quran tu orang panggil sebagai hypermarket lah kita kata. Itu ni. Banyak nak beli barang tu kena ada duit ya cukup lah. Bukan kita beli kalau tak ada duit boleh pergi lah berjalan tengok. Anda boleh baca lah, tapi nak faham tu mesti kena ada alat dia. Mesti kena ada alat dia. Kalau Quran tu memang dalil, tetapi mesti kita kena belajar bagaimana kita nak istidlal daripada dalil. Kalau tidak, itulah yang menyebabkan sesatnya kebanyakan golongan manusia. Cuba kita tengok Mu'tazilah, bukan mereka tidak memegang Quran, mereka berpegang dengan Quran, mereka beriktikad dengan Allah Ta'ala berada di mana-mana. Mana dalilnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di situlah adanya zat Allah. Tuhan duduk mana Tuhan? Di mana-mana. Punah juga. Pegang Quran juga. Seperti golongan Syiah, mereka i'tiqad hulul, menyatu di antara Tuhan dengan hamba dia. Pegang Quran tak? Pegang Quran juga. Mana? Setengah daripada golongan Sufi atau Syiah, yang mereka itu tidak memahami sebenarnya ajaran wahdatul wujud. Lalu mereka menjadikan itu sebagai fahaman atau konsep kefahaman, i'tiqad, barang yang mesti dipegangi.
yakni Allah Ta'ala dengan hamba, dengan makhluk itu menyatu. Lalu mereka menggunakan dalil Quran, nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, atau nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami dekat dengan kamu lebih daripada urat di tengkuk kamu lagi. Tengok. Tuhan duduk mana Tuhan? Oh, dalam kita lebih daripada urat tekuk duduk dalam ni. Tuhan, lebih tu lagi. Oh, kita dah Tuhan. Hulul dia panggil. Meresak, ittihad, menyatu dengan Tuhan. Punah ke? Quran tak? Quran. Seperti golongan mujassimah, berpegang dengan Tuhan berada di langit. Quran tak? Quran juga. Wa fis samai ilahun aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ni Tuhan di langit pula. Hak tadi Tuhan menyatu dengan hamba. Hak tadi pula Tuhan berada di mana-mana. Rosak belaka tu. Rosak belaka. Dah rosak dia pergi kitab apa? Kitab Hindu, kitab Buddha. Dah Quran tak? Tapi kenapa? Kerana salah cara istidlal. Tak faham dalil. Sebab tu kita orang awam ni, dalil-dalil ni, dalam ilmu usuluddin wajib haram kita taklid. Bahkan dikhilafkan oleh ulama, adakah orang tu sah ke tidak sah iman taklid. Kau asahnya sah iman taklid serta asi berdosa. Kau dhaif, kau muqabil bagi asah, yakni tak sah. Tak sah. Kenapa? Kerana dia yakin dengan sebab mulut orang. Taklid dia panggil. Ini diharamkan kita taklid. Adapun dalam bab syariat, fiqh, ibadat, itu memang wajib kita taklid. Kerana kita ni susah nak dihafalkan segala dalil. Ingat tak dalil sembahyang isyak apa? Apa dalil sembahyang isyak? Abang ingat tak dalil sembahyang subuh? Apa hadis sembahyang subuh? Ingat? Sembahyang tak subuh? Sembahyang ni ingat tak dalil sembahyang subuh? Tak ingat? Tak ingat tak sah. Dalil mana dalil? Dalil mana dalil? Wah, ibadat kita kena ada dalil. Mana dalil? Dalil mana dalil sembahyang subuh? Ingat tak? Tak ingat. Waktu tak sah sembahyang subuh penat lagu tu. Nak semua sekali orang panggil amalan kita mesti kena ingat dalil, kena tahu dalil, kena hafal dalil. Jangan kau awam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi tidak ditegah untuk mengetahui dalil. Ngaji sungguh boleh tapi takut tak dalil tu tak tahu gapo dia dalil. Dalil tu gapo dalil? Dalam yalam tu gapo dia dalil? Dalil ni gapo dia dalil? Kau kata tanya dalil, mana dalil? Tanya balik ya, dalil tu apa dalil? Apa dalil? Apa dia dalil? Apa dalil? Ma yumkinu yutawassalu bi sahihin nazari bihi ila matlubin khabari. Ila matlubin khabari. Itu dalil. Tahu tak dalil apa? Ma yumkinu yutawassalu bi sahihin nazari bihi ila matlubin khabari. Itu dalil. Gak boleh dalil Ustaz? Itu dalil. Nak sangat dalil itu dia. Orang tanya dalil itu apa? Senyap tak boleh jawab. Tapi tanya dalil sedap kau orang. Dalil mana dalil? Doi. Dalil-dalil dia barang yang mungkin dapatlah menyampaikan dengan betul pada tilikan kitanya, pada barang yang dituntut cerita, pada barang yang dituntut, pada barang yang kita tuntut, pada cerita, pada khabar. Itu dalil. Macam orang kata, rumah depan tu terbakar, besar marah api. Itu cerita khabari. Orang tanya mana dalil? Ya ke tak? Lihat tu ni. Kita pun kata mana dalil dia? Dalilnya tengok tahiyat bilik air. Betul tak gitu? Dalil dianya tu tahik busuk air bilik air. Dalil pada terbakar rumah orang tu tahik busuk air bilik air. Betul tak gitu dalil? Tak kena tu. Dia kata tak segar mu ni. Mu cerita hak kebakaran di belakang bangunan tu. Tapi dalilnya mana? Tahik dalam toilet. Tak kena. Orang kata terbakar rumah belakang tu. Ya, mana dalil?
Nu tengok molek asak besar tu. Tu. Tu asak tu orang panggil dalil. Dalil. Kita pergi cari istidlal. Oh, reti kebakaran dilalah. Apa asak tu? Dia menunjuk atas api ada situ. Api tu madlul dia panggil. Apa kalau dalil ilmu usul fiqh ya bahas pula. Dalil tu ada berapa bahagian, ada dalil lafziyah, ada ghairul lafziyah, ada dalil dalil lafziyah, ada wada'iyah, ada wada'i, bukan wada'iyah, ada wada'i, ada tabi'i, ada aqli. Wada'i tu pula ada mafhum, ada mantuk. Mafhum tu pula ada pula mutabaqah, muwafaqah, mukhalafah. Pening hak tu lah. Pakai duk pening situ, tak reti dalil. Tapi itulah alat untuk memahami segala dalil-dalil dalam agama. Maka kalau nak tahu dalil boleh, bukan dirgah orang awam nak tahu dalil. Tipu tu kalau kata orang-orang pondok ni tak ambuh bagi orang awam tahu dalil. Bukan tak ambuh bagi, nak mudah ke orang awam. Cuba tengok dalam kitab-kitab fiqh orang panggil macam Matla'il Badrin, Hidayatus Subiyan, kitab-kitab ringkas, Kifayatul Ghulam. Dia tak sebut dalil. Dia sebut rukun semayang 13. Tak ada orang bagi dalil. Pertama niat. Niat pula ada hak diiktibar, tidak diiktibar. Tak ada orang bagi dalil mana niatnya apa semua, tak ada. Apa tu? Nak bagi mudah dah kita. Bukanlah orang tahu dalil. Kita nak tahu dalil. Hang ngaji molek. Hari ngaji ilmu usul fiqh, qawaid fiqh. Tahu dalil. Baru kena. Lagu tu. Dia nak tahu dalil niat, pergi cari dalil takbiratul ihram. Tak temu siapa bila-bila lah dalil niat. Niat ni apa dalil dia? Innamal a'malu binniyat. Tu dalil niat. Dia kata saya belajar hadis tak bertemu pun dalil dalam hadis Nabi kata niat rukun pertama dalam sembahyang. Mu cari dalil apa? Iza shalla ahadukum falyukabbir. Apabila sembahyanglah, apabila menghendaki sembahyanglah seorang daripada kamu, hendaklah ia takbir. Takbir dulu bukan niat. Tu dalil takbir, bukan dalil niat. Tak reti tu. Tu baca tadi tu. Nak dalil rumah terbakar, pergi tengok tahik dalam toilet. Tak kena. Tak kena. Dia nak tahu rumah terbakar ni tengok asap. Ada ke tak asap? Oh, asap itu tu dalil bagi. Nak tahu dalil niat dalam sembahyang, pergi tengok dalil takbiratul ihram. Kena tak? Tak kena. Tak kena gitu. Tak kena. Saya belajar tafsir, belajar hadis, tak ada pun dalam tafsir Quran. Allah Taala kata, "Idza kuntum ila shalah fal ula niyyah." Ada tak? Tak ada. Dalam Quran kata, "Faghsilu wujuhakum." Apabila mu nak sembahyang, maka mu basuhlah muka. Basuh muka dulu bukan niat. Niat tak ada pun. Itu dalil basuh muka. Pada dalil niat, mana dalil niat? Innamal a'malu binniyat. A'mal. Soalnya segala amal. Nak tanya semaya amal ke gapo? Amal. Nah itu ni. Dah. Wudu amal ke gapo? Amal. Maka niat. Tu. Jadi kita orang awam hok malas dah nak mengaji ni kak. Pakai telelah ulama wak mudah-mudah dah. Seru semaya puasa, orang ngaji untuk wak amal gitu ya. Bukan ngaji nak batah dak. Bukan kata tutup guru ulama menegah orang awam daripada tahu dalil, itu salah tu. Tak betul tu. Tak betul. Ada orang cakap dia kata, dalil apa dalil? Jangan tanya dalil. Dan banyak bertanya nanti bodohlah dia. Ada ke? Mufti dia cakap lagu tu. Tak ada tu. Tak ada. Tanya, tak apa nak tanya. Tapi faham ke tak? Lagu tu Nak belajar dalil, jangan kena belajar ilmu alat tu. Ilmu nahwu, sarah, balaghah, ma'ani, bayan, badai, usul fiqh, qawaid fiqh dan sebagainya, usul tafsir dan sebagainya. Nak belajar tu. Itulah alat untuk memahami dalil. Bukan kata mana dalil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala selalu, qala Allah Taala, qala selalu. Qala tu tak apalah, faham betul ke tak? Aku faham kita tu betul ke tak? Quran, hadis memang dalil. Masadir, tempat sumber bagi hukum hakam. Tapi kita pandai dah nak capai. Takut capai-capai, tak tercapai. Tak tercapai di akalmu.
Ya, itulah. Maka sebab itulah ilmu tauhid wajib kena mujtahid, wajib. Wajib kena tahu dalil, kerana mudah ya dalil dianya. Baik. Maka yang pertama daripada 13 sifat itu, ini berlaku di atas qaul yang rajih, qaul yang kuat, yakni mazhab Asy'ariyah. Dan ini ulama-ulama yang mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan orang kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu dia kembali, tak ada tolak sifat hak dia duk tulis dah, itu tipu, tak ada. Marhalah Al-Imam Abul Hasan Asy'ari dua saja, daripada Mu'tazilah, kemudiannya bertukar bila berdebat dengan pok saudara dia Abul Hasan Al-Jubai, kalah Abul Hasan Al-Jubai, maka dia pun balik fikir tilik balik, hingga dia tidur jenera, mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya keluar daripada rumah dan mentadwinkan kitab-kitab, berbantah, berdebat, bermujadalah dengan akidah-akidah yang menyeleweng seperti Mu'tazilah. Maka Abul Hasan Asy'ari pun keluar, dia pecah jubah dia di atas mimbar, beginilah aku buangkan fahaman Mu'tazilah sebagaimana aku buang jubah aku ni, pau dia capok. Mula situ Abul Hasan Al-Asy'ari pun bangkit mengarang kitab-kitab Maqalatul Islamiyah dan sebagainya. Banyaklah kitab-kitab karangan Al-Imam Abul Hasan Asy'ari ni. Banyak. Adapun kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah yang didakwa oleh golongan setengah daripada golongan Salafiyah Wahabiyah, mengatakan Abul Hasan Asy'ari berpegang dengan Tuhan berada di atas arasy balik. Itu tahrif. Itu kitab telah banyak diubah, oleh golongan tersebut. Karena naskah asalnya ada, tidaklah Abul Hasan Asy'ari ada 3 marhalah dalam kehidupannya, tidak. Hanya 2 saja, daripada Mu'tazilah kemudiannya ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis. Ada golongan yang mensyarahkan sekarang ni, tidak, 3. Daripada Mu'tazilah pergi kepada falsafah, akhir hayat barulah dia ni kembali kepada Salafi. Mana Salafi? Tuhan di atas arah. Itulah, tak ada benda dah nak bawa dalam hidup dia. Tidak. Kerana dalil lagi je. Ulama-ulama yang menjalani pendapat dia ni, siapa sama kita sekarang ni, tetap membawa cara ni. Cara inilah dikatakan Asy'ariyah, yang mengikut bagi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Qaul rajihnya 13 sifat. Satu lagi orang panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah Maturidiyah, yakni ulama-ulama yang mengikut bagi Al-Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Jadi 2 ni diiktibarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam aqaidul iman, dalam bab akidah. Banyak lagi lah Ahlus Sunnah Jamaah dalam hadis, dalam fiqh mazhabil arba'ah. Banyak lagi selain daripada mazhab 4, tapi yang dikekalkan oleh Allah sampai zaman kita ni, yakni ada madrasahnya, ada kitabnya, ada ulama yang mampu menghuraikannya, itu yang kekal. Mazhab ni banyak, dalam fiqh pun banyak. Mazhab Sufyan Tsauri, mazhab Abu Daud Az-Zahiri, Syekh Daud Zahiri, banyak mazhab. Tapi mazhab lain itu tidak kekal, kitabnya pun telah pun banyak tidak ada, dan ulama murid-muridnya juga mati setakat tu je. Tak siapa kita zaman sekarang. Itu juga hadis. Banyak kitab-kitab hadis. Tapi yang sahihnya kutubus sittah, ashabus sunan. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah. Banyak lagi. Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Syafi'i, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim. Banyak lagi kitab-kitab hadis yang dikarang oleh ulama sebelum pada tu pun ada lagi. Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Saghir, banyak kitab-kitab hadis. Ini semua ni jasa-jasa ulama-ulama kita lah. Tetapi dalam bab akidah ini, jangan kita capu pergi mari dari sini. Sikit je Ahlus Sunnah Jamaahnya, Syairah dengan Maturidiyah, Syafi'i, Hambali dak. Hak tu fiqh. Hak ni bab tauhid ni. Bab tauhid. Dan sebenarnya mereka ini tidaklah orang panggil menyalahi dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Cuma Imam
Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, imam kita Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka ini tidak masyhur dengan mentadwinkan kitab tauhid. Tidak banyak. Ada fiqhul akbar, dia panggil kata. Kalau Imam Abu Hanifah, fiqhul akbar, fiqh yang besar, fiqh yang penting makna. Fiqhul akbar. Tetapi bukanlah dalam bentuk untuk menolakkan orang panggil bantahan-bantahan dalam bentuk yang tidak tersusung, tidak agak tersusung lah. Maka bila Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan ulama-ulama yang murid-murid mereka dah sampai ke dia ni, mereka ni menyusunkan dengan begitu sekali teliti, jadi satu ilmu yang suku saka, mana ilmu yang mustaqillah, yang jadi satu ilmu khas. Ilmu tauhid ini ilmu khas, suku pula dah. Ada bab rububiyah uluhiyah, ada bab risalah nubuwah dan sama'iyah. Itu orang panggil mata pelajaran dalam ilmu tauhid. Kita ni baru nak masuk sifat yang pertama daripada sifat yang wajib kita mukallaf mengenal secara satu persatu. Baik. Maka yang pertama, yakni yang pertama ni sebuah bilangan. Yang pertama fi tartibi zikri, gitu. Pada tertib membilang. Laisa fi nafsil amri, bukan pada nafsu amri, pada diri pekerjaan, bukan pada realitinya, tidak begitu. Bila kita sebut kata pertama, wujud, kedua, qidam, itu bukan makna sifat Allah Ta'ala yang mula-mula ada, lepas tu sedia, lepas tu pula kekal. Oh, kalau gitu hak lain baru belaka lah. Wujud saja yang kodengnya. Tak, bukan gitu. Yang pertama sini makna sebut saja. Sebut yang pertama. Kita nak pilih hak mana saja dulu, tak apa laka. Yang pertama kalam, boleh, boleh. Yang ketiga kudrat, boleh, tak ada masalah. Yang kedua hayat, tak apa. Nak bilang yang mana satu, tak apa laka. Tapi munasabah. Munasabah nak bilang ni pun kena munasabah. Belum nak bercara Tuhan tu sifat begiya, sifat kamalat selain daripada yang banyak lagi kita akan bincangkan. Nak tanya dulu dia ada ke tidak? Ada. Lama duk cerita jaja kata reti dah. Tak ada sebenarnya. Pernah. Duk cerita Allah, pak mak tu gak baik, dermawan, manis muka, berjuruh, akhlak bagus. Pak mak mana? Tahu pak mak mana? Tak wujud saja. Penat saja kita duk cakap banyak-banyak, duk cerita kebaikan dia, sifat dia, kabar-kabar dia tu tak wujud. Tak munasabah itu. Jadi munasabah belum daripada kita nak tahu dia tu sifat kamalat yang lain secara tafsilinya berapa banyak lagi. Hak moleknya kita tahu jugalah ada ke tak. Nak gitu. Jadi munasabah. Bila ni orang panggil fi munasabatil aqli, pada munasabah akal saja. Bukan fi nafsil amri. Pada realiti tidak. Bunyi dah ya. Baik. Maka yang pertama di sini tartibuz zikri fi munasabatil aqli. Jadi tertib menyebut saja, tertib membilang saja, tertibul adadi, tertibuz zikri, boleh lah. Tertib membilang, tertib menyebut saja, mudah pada munasabahnya akal kita. Itu saja. Laisa fi nafsil amri, bukan pada nafsu amri, makna realiti, waqi', maknanya di pekerjaan, makna realiti yang berlaku sungguh. Bukan begitu. Bukan makna sifat Allah Ta'ala hak mula-mula adanya, hak mula-mulanya ialah wujud. Mudah wujud kidam pula. Lihat ni. Lama kidam bakok pula tu. Bukan gitu. Kalau gitu tu bermakna sifat tu hak sedia sungguh kan. Wujud sah lain baru lah ke, baru sedia, baru kekal, baru tak serupa, baru dah. Sifat tu tidak ada dulu ke dia. Tak ada dulu ke dia. Lepas ada nombor satu bila ni. Dah kalau tak bila nak sebut mana? Boleh tak? Payahlah. Maka sebab tu bila. Maka yang pertama daripada 13 sifat itu ialah wujudun. Baru masuk sifat wujud. Kat 2 tahun dah mengaji. Baru masuk sifat wujud. Apa wujud? Wujud ni Arab lah. Bahasa Arab. Dan bahasa Melayu kita.
Artinya, yakni terjemahannya ada. Tu wujud ada. Ada siapa? Ada Allah lah. Kita duk cara sifat Allah kan ni. Jadi wujud-wujud ni ada. Ada siapa kita duk cara ni? Ada Allah. Jadi Allah tu ada dulu. Kena reti dalam kepala otak kita, Allah tu ada. Allah tu ada. Baik. Dan dikehendaki dengan wujud itu ada Allah Ta'ala itu, ialah wujud yang zati. Apa wujud zati? Wujud sengoti. Itu. Wujud sungguh. Wujud hak sungguh. Bukan wujud wak lok-lok apa kita dah. Kita wujud ni tak sengoti. Bukan wujud zati kita ni. Apa? Karena kita ni ada kita daripada tak ada kepada ada. Duk ada ni akan bertemu dengan tak ada pula. Tengok. Semalam pukul 12 tengah malam dikejutkan berita kematian seorang ustaz. Ustaz Fadli Al-Yamani kah? Tengok. Muda lagi tuannya. Tinggal anak berapa belah orang. Isteri pun 4 orang dah ni. Mengejut. Sebelum ni Tok Guru Harudin. Sebelum batu lagi Tok Guru Haji Soleh. Papa orang soleh belakang enggak meninggal awal-awal belakang semua dah. Tengok. Jadi daripada tak ada kepada ada. Ada tu pula berhubung dengan tak ada pula. Kita ni dak ada lah ni. Nah. Terima tak ada? Terima. Terima mati, terima tak ada kita. Nah. Jadi ada kita tu bukan ada sengoti kalau lagu tu. Ada mari daripada tidak ada dan akan berhubung dengan tidak ada, dan sambil-sambil duk ada ni pun terima juga orang kata tak ada. Ustaz ada mana ustaz? Ada pondok? Tak ada duk pondok lah ni, duduk di masjid section 13. Tak ada. Terima tak ada. Terima tak ada. Tak ada dulu, tak ada ke dia, tak ada sekarang. Terima habis, tak ada lah. Mana ada kita tak ternafi adamus sabiq wa adamul lahiq wa adamul hal. Itu ada kita. Jadi bukan ada sengati tu abang. Ada pesing majazi ataupun wujud majazi atau wujud aridi, itu lawan bagi wujud zati. Wujud zati, wujud sengati. Wujud sengati, tak mari daripada tak ada, tak berhubung dengan tak ada, dan tak terima tak ada. Tak terima tak ada. Kita duduk dalam gelap gelemak, orang tak ada, semua tak ada belakang. Kita seorang je ada. Kamera CCTV pun tak ada. Boleh tak kita buat maksiat? Nak tanya boleh tak? Tuhan tak ada ni. Boleh tak gitu? Boleh tak? Tak boleh. Cuma berani juga sebab orang tak ada. Orang tak ada ni. Tanya pula, Tuhan ada ke tak? Tuhan ada. Lepas tu buat juga? Buat juga. Tuhan tak nampak lagi. Tu beraninya Tuhan panggil. Ajra'ukum ala Allah, ajra'ukum ala nar. Berani atas Allah Ta'ala ni, berani api neraka. Boleh dia kata, Tuhan tak ada. Dalam hati, biar tak kata pun. Hati tu rasa hati tu. Tuhan tak ada ni. Murtad kalau gitu tu. Kalau kata Tuhan ada, tapi mungkin lambat lagi nak mati. Gigi kita tobat. Atau orang bagi iman tu ada, tapi tak kuat. Mana maksiat, kaki maksiat. Allah wujudun zatiyun. Ada dia tu bangsa sengati. Wujud yang dibangsakan pada sengati. Sungguh. Tak terima tak ada langsung. Tak terima tak ada yang dahulu. Tak terima tak ada yang lagi akan. Dan tak terima tak ada sekarang. Tak boleh nak basa Tuhan tak ada. Tuhan tak ada lah ni. Duduk gitu di Rusia. Nanti ni sepertiga malam ke Rusia lah ni. Jadi dia pakai hadis Zahir. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin. Turun Tuhan kami sepertiga malam. Enggak malam ni sama tak? Satu dunia. Sama tak? Sama tak malam satu dunia? Satu dunia ni sama tak malam dia? Tak sama. Mana sama satu dunia malam dia? Tepat kita malam, tepat orang belum lagi malam. Kalau tepat orang tu sepertiga malam, tepat kita siang hari. Jadi tak ada Tuhan kita, Tuhan turun di sepertiga malam adik. Punah. Itu nak kata punah rasa orang memegang at-tamassaku bizawahirin nas al-kitab was sunnah fi aqaidil iman min usulil bid'ah wal kufri. Setengah daripada usul bid'ah dan kekufuran berpegang zahir nas Quran dalam bab aqaidil iman. Dia kata Tuhan turun.
sepertiga malam pas ni Tuhan turun. Nak tanya malam ni sama ke tak? Pak kalau Tuhan turun sungguh di sepertiga malam tempat lain. Di tempat orang lain ni siang hari ni. Tuhan tak ada lah. Tuhan tak ada lah ni bagi Amerika. Amerika sepertiga malam. Boleh kata Tuhan tak ada? Boleh kata Tuhan tak ada? Tak boleh. Tuhan bukan ada dia tu pesen aridi, pesen majazi. Ada dia wujudun yang zatiyun. Dengan makna bahawa seada Allah Ta'ala itu tiada dengan sebab memberi bekas oleh yang lainnya lain daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala ada dia tidak mari ikut tak ada. Kalau mari ikut tak ada, nak ada dia mesti ada yang mengada. Jadi ada fa'il, ada yang lain yang memberi kesan, yang memberi bekas, yang menciptakan dia nak bagi dia ada. Nah, itu bukan wujud ngerti tu. Tu wujud majazi. Nah, wujud aridi, wujud yang baru datang. Aridi makna wujud yang baru datang. Wujud majazi, ada majazi makna wujud yang pinjaman, pinjam ya. Nah, lagu tu. Baik. Lagi yang tiada menerima Adam. Tengok. Wujud zati ni apa makna? Pertama, ada dia tidak dengan sebab memberi bekas oleh suatu yang lain daripada dia. Bukan sebab ada yang menjadikan dia. So, yang kedua lagi pula tiada yang tiada menerima Adam. Tak terima tak ada. Itu makna tak terima Adam, makna tak terima tak ada. Mana? Adamul lahik, adamus sabik, adamul hal. Tak adanya ada tiga. Tak ada yang dulu. Macam apa? Belum daripada 31 hari bulan 8, 89, hamba tak ada. Tak ada lagi di alam dunia ni. Duduk dalam perut mak. Dalam perut mak. Jadi ada hamba lah ni dihubung dengan tak ada dulu. Hubung tak ada dulu tu. Pas ada sekarang ni, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua akan yang bernyawa pasti akan mati. Tak kira tua ke muda ke tak kira. Tengok Ustaz Fazli Al-Yamani muda lagi. Ada ni. Tapi Allah Taala sayang dia. Allah Taala jemput dia lebih awal daripada kita belaka. Kita pun serupa dengan dia juga. Mana kita ada ni akan berhubung dengan tak ada pula. Dua. Pak belah-belah ada ni. Terima tak ada. Ustaz Faiz ada lagi dak Mesir. Lama dah 3 tahun dah dia tinggal Mesir, tak duduk dah Mesir. Tak ada di Mesir, ada di sini. Jadi terima tak ada kita ni. Jadi kita ni terima tak ada lagu mana? Tidak ada yang jenis 3 tadi terima belaka kita. Adamul sabik, tak ada yang dahulu pun terima. Adamul lahik, yakni tak ada yang akan berhubung dengan kita lagi akan pun terima. Adamul hal, tak ada sekarang pun terima. Itu. Maka pesen terima tak ada 3 tadi tu, orang tak panggil wujud zati. Ia panggil wujud majazi atau wujud aridi. Baik. Kita kena berhenti situ dah tu. Kerana kita berhenti awal sikit hari ni. Tiada pada sedia kala dan tiada pada senantiasa. Tanda molek situ berhenti. Wallahu alam. Wa ilmuhu atam. Ada soalan kala-kala ada. Ada soalan tak? Ada yang ngaji usuluddin ni tak banyak soalan. Fiqh baru banyak. Sembuh soalan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي ميانمار وفي فطان وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان وفي الأرض الإسلام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.